Sebenarnya kelompok agama ni nak tubuh lebih awal lagi, tapi mereka ni pun sanksi. Mereka tak agak-agak boleh tak kita tubuh. Sekejap lagi BT tangkap. Jadi duk tintong PKMM tubuh dulu Oktober. Burhanuddin ini dia memang antara yang terlibat dalam elemen PAS ni dan jadi presiden PAS. Dia bergerak kiri tapi kiri Islam. Yang ni lah yang kiki kata kiri Islam ni. Golongan ulama ni betul-betul dia pun boleh kita sebut macam itulah. Ulama ni bukan ahli agama saja, jangan kita salah faham. Dia ahli agama tetapi dia juga doktor, dia juga pejuang, dia juga guru, dia penasihat, dia terlibat dalam politik dan sebagainya. Ulama. Jadi PKMM ni telah disertai oleh satu organisasi yang dalam sejarah kita tak bincang, kita skip sejarah tu, yang membawa pada penubuhan MATA, Majlis Agama Islam Tertinggi, di tubuh tahun 47. MATA ini menyertai PKMM. Ini tahun 47. Setelah PKMM masuk dalam UMNO, MATA menyertai PKM. Mana dia? MATA ini sebenarnya kalau ikut kajian sejarah, inilah PAS MATA ni, Majlis Agama Islam Tertinggi, yang dalam bentuk organisasi, dalam bentuk perjuangan dia sudah mula lebih awal, tapi dia sekat macam-macam, dia tak boleh tubuh parti, akhirnya dia tertubuh tahun 48. Tapi MATA ini baru permulaan Majlis Agama Islam Tertinggi ni. Ulama-ulama, kelompok ulama macam-macam kelompok tubuh, dan ada dalam UMNO. Masa UMNO tubuh, UMNO saya kata tak ada lagi, tapi bila British perkenalkan Malaysia, golongan elit yang tak berjuang apa-apa, seronok aja, jangka British balik memetah mula, tak ada masalah, mereka tak tuntut mereka. Kalau tidak mereka tubuh dah parti, mereka tak tubuh parti. Yang tubuh parti PKMM kiri, tuntut mereka. Jadi bila British perkenalkan milenial, mau pecah mereka ni, beri jawatan mereka pada orang lain, yang tu mereka marah. So tubuhlah UMNO. Tubuh UMNO ni semua orang dalam tu ada. Yang kiri berjuang mereka dalam UMNO. Jadi kalau orang kata UMNO ni tak berjuang mereka, tak betul juga. Memang UMNO berjuang mereka, tapi UMNO yang mana satu? Kena faham. Yang kedua ialah kanan ni. Kanan yang dalam UMNO